Kita di dalam alam ujian yang Allah dah bagi tahu secara terus terang, pencipta alam ni bagi tahu, memang kami yang bagi ujian. Kerana alam ni alam ujian. Dia tak ada orang tuan-tuan, dia pening kepala, macam mana ni, gaji banyak sangat ni, sakit kepala. 20,000 sebulan ni, nak buat macam mana? Yang tu dia tak pening tuan-tuan, naik gaji, naik pangkat, naik, tambah lagi gaji bulan tahun depan daripada 3,500 jadi 4,200. Itu dia tak ada termenung. Sakit jiwa ni, stres ni, gaji naik. Orang tak stres kerana mendapat rumah besar, kerana kenaikan pangkat, kerana gaji, dimudahkan untuk berkahwin. Orang tak stres. Stres ujian mendapat pahala dari Allah ketika ujian. Maka ketika itu diberikan pahala dan markah oleh Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawf. Allah juga sebut dalam Quran, kami mesti uji. Ayat-ayat ni tuan-tuan, yang mana tuan-tuan pandai tulis Arab, tulis. Lepas tu tengok. Apps Quran pun banyak kan. Lalu ni kan, tengok, baca balik. Lihat balik, tadabbur balik ayat-ayat Quran yang kita dah baca selama ni. Baca saja. Baca, tengok balik. Yang saya baca tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan uji. Siapa nak uji ni? Allah. Wala nablu, nahnu. Nablu tu nahnu, kami, iaitu Allah. Kami mesti uji manusia. Ujian dengan apa? Kematian anak, kerugian perniagaan, macam-macam lah, berpuluh-puluh ujian lah. Wabashiris sabirin. Bagi berita gembira kepada orang yang bersabar. Saya nak beritahu, poin dia satu je. Yang sedang menguji kita ni, setiap hari ada ujian, sama ada kecil ataupun besar, yang menguji itu ialah Allah. Kita minum, pergi dekat penapis ni, ambil air panas, lalai sikit, minum panas. Yang tu Allah uji juga ke Ustaz? Pakai slipper, tersadung sikit kaki, putus tali satu. Dalam dunia ni, apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah? Ini antara soalan ni, nak jawab tajuk manisnya ujian ni. Jawapannya, dalam dunia ni tuan-tuan, dari sekecil-kecil benda, sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita. Ni 30 tahun hidup, 40 tahun hidup. Semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar, termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri. Kecil saja dia punya calar dia. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ketahuilah, kalau spek kita buka, terlepas jatuh, itu juga ujian daripada Allah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Tuan-tuan, jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Hak ni kesalahan aku lah ni, kan? Hak ni sebab lalai lah ni, kan? Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi yang sebut contoh. Contoh yang terkena duri tadi tuan-tuan. Duri terkena, kemudian ada garisan kecil. Tak kena darah pun. Ada garis sikit je. Hatta syaukah yushakuha, kata Rasulullah. Sehinggalah duri yang terkena pada tubuh kalian itu juga di dalam rencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, letak ni, nasihat ni saya tujukan nombor satu untuk diri saya yang saya duduk bercakap setiap hari ni, dan juga kepada orang yang selalu mendengar. Letak dalam otak kita. Sekecil-kecil benda yang tuan-tuan susun slipper,
Keluar daripada pejabat, orang pijak selipar tu. Lekat tapak kaki. Bodoh mereka ni. Bodoh mereka ni ke bodoh? Bodoh siapa ni? Siapa yang menguji untuk selipar kamu kotor sedikit tu? Ingatlah. Allah. Kerana Allah nak bagi markah pada ujian itu. Maksudnya Ustaz, yang paling, adakah bermaksud yang paling banyak diuji, dialah yang paling tinggi kedudukan dalam syurga kalau dia lulus? Jawapannya ya. Ni soalan yang seterusnya pagi ni. Adakah bermaksud dalam dunia ni satu orang tu tak berhenti-berhenti kena uji, dialah yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga? Jawapannya ya. Masuk poin seterusnya. Siapa dalam alam ni paling banyak diuji? Nabi. Para nabi dan rasul. Nabi-nabi ada 124,000 orang. Menarik ya. 124,000 orang ni menarik tuan-tuan. Tuan-tuan buka Quran. Ni ada yang habiskan khatam Quran 10 Zulhijjah ni. Jangan buat pelik pula saya cakap ni kan. Yang habiskan khatam Quran awal 10 Zulhijjah. Tadi saya lupa masuk tajuk tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada dia buat sedutan ceramah saya tentang awal 10 Zulhijjah. Umat Nabi Muhammad berpesta 2 kali ibadah. Yang pertama Ramadan, yang kedua awal 10 Zulhijjah. Bukan 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah, 1 sampai 10. Cukup saya ambil teaser dia aja. Trailer dia. Tajuk tu. Tuan-tuan carilah. Ada apa awal 10 Zulhijjah? Sehingga Allah bersumpah dalam Quran, wal fajri walayailin ashar, malam-malam yang 10 Zulhijjah. Ni sekarang kita masuk ni. Dah cukup saya tutup tajuk tu. Tu tajuk ceramah tu. Kan? Lagi 1 jam yang tu. Saya tutup yang tu. Tadi saya dah mukadimah, ujian semua datang dari Allah, sekecil-kecil ujian. Setiap ujian Allah nak bagi markah. Kecil je ujian. Dari sekecil-kecil ujian. Kemudian kita masuk poin seterusnya. Orang yang paling berat, maksudnya orang yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Dalam alam ni tuan-tuan sekalian, hari ni ada 7 bilion. Orang Islam bila diuji, Allah bagi markah. Orang bukan Islam bila diuji oleh Allah, kebaikan itu akan dibalas di dunia. Bagi tahu pada rakan-rakan bukan Islam. Orang yang bukan Islam bila buat baik, Allah akan balas. Ini adil Allah di dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang baik, tuan-tuan cari rakan yang non-Muslim, bila buat baik, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. Saya jumpa banyak pasangan suami isteri yang baik. Allah balas kehidupan dia. Allah balas kehidupan dia dengan kebaikan. Cuma untung kita, alhamdulillah yang dikurniakan Islam ni, kalau buat baik, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau buat baik.